Kak Long Sophie berdiri dekat tengah panas tu. Kenapa Kak Long? Masuklah dulu. Aku dengar kau nak pindah. Ya Allah, begitulah perancangannya. Habis kalau kau pindah, macam mana tanah-tanah ni? Kenapa? Macam mana apa pula? Selama ni memang Kak Long yang uruskan kebun getah, dusun durian. Hawa cuma bayar cukai je. Itu pun bergilir dengan Cik Nah. Kak Long tak pernah kisah pun. Yang dia tahu, kutip hasil je. Yelah, bila kau dah tak duduk sini, kau dah ada tanah dengan harta lain. Masuk Kak Long? Yang ada ni kau nak bolok juga ke? Allahu Akbar Kak Long. Pernah ke saya bolok harta arwah mak dengan abah? Jangan tamak Hawa. Rahim tinggalkan harta banyak untuk kau anak beranak. Yang ni tak payahlah kau nak bolok juga. Nak kaya, kaya lagi. Apalah Kak Long cakap ni. Bahagian saya tu hak saya lah. Amanah arwah mak dan abah. Selama ni saya tak pernah tanya hasil pun. Saya tahu Kak Long perlukan. Usahalah selama mana Kak Long nak. Saya tak pernah minta. Memang itulah kenyataannya. Selama ni Hawa tak pernah tanya apa-apa. Sebab dia tahu segala hasil itulah untuk Kak Long besarkan anak-anak. Takkan nak berkira dengan anak-anak buah dia. Hawa halalkan. Cuma sekarang masanya lah dia nak ambil hak. Salah ke? Pembahagian pun dah selesai. Semua orang dah dapat bahagian masing-masing. Apa lagi masalahnya? Dah kau tak nak duduk sini, baik kau lepaskan harta tu. Ramai lagi anak cucu perlukan. Anak cucu ramai? Anak saya 2 je. Anak Kak Nah seorang. Yang ramai tu anak cucu Kak Long. Saya kena lepaskan pada anak cucu Kak Long. Habis anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti macam mana? Kalau nak, bayarlah saya. Amboi, kau dapat percuma dari mak abah sampai dekat tangan kau, ada pula harganya. Tanah tu ada juga duit saya dan Cik Nah. Kak Long cuma menumpang. Hak saya tetap kena minta. Melampau kau ni. Siapa yang melampau sebenarnya? Saya ke Kak Long? Semua nak bagi anak cucu Kak Long. Kami ni pun darah daging mak abah. Dah banyak duit, janda kaya pun masih nak membolut. Allahu Akbar Kak Long. Faham tak apa itu amanah? Harta arwah suami saya hanya amanah untuk anak-anak. Bukan saya boleh guna ikut suka hati. Kak Long ingat saya kaya sangat ke? Amanah konon. Malas saya nak bertekad dengan Kak Long ni. Pergilah balik. Zohor dah solat ke belum? Tak baik tangguh solat sebab nak gaduh dengan saya. Jana hampir nak ketawa bila tengok muka Mak Long dia tu terus kelat kena sindir dengan ibu. Mak! Kelihatan dia dengan Naim datang dari arah jalan. Baru perasan mak diorang ada dekat rumah Mak Su. Mak buat apa tengah hari buta dekat rumah Mak Su ni? Korang jangan sibuk macam biasa. Kepada yang minat kisah seram yang lebih deep, yang ada elemen psikologi, misteri dan jalan cerita yang berat, saya ada kongsikan 5 novel seram tempatan yang memang padu, yang penuh dengan elemen misteri, gangguan dan twist yang tak dijangka. Link pembelian ada dekat bawah video.